Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke segmen Khas Raya TV PSS SK Setia Alam. Hari ini memang meriah sangat sebab sekolah kita tengah sambut Hari Raya Aidilfitri. Jom kita tengok apa yang menarik. Seawal pagi lagi, pelajar dan guru dah mula hadir dengan pakaian raya yang cantik-cantik dan berwarna-warni. Luang vibe raya itu terasa sangat. Ada macam-macam makanan dan kuih raya yang buat semua orang tak sabar nak makan. Selain makan-makan, ada juga aktiviti lain seperti bergambar, persembahan pelajar dan paling menarik, pertandingan pakaian raya. Okey, sekarang saya bersama Ryan dan Fahim. Apa yang paling best tentang Hari Raya ini? Bagi saya benda yang paling best untuk sambutan Hari Raya hari ni ialah dapat duit raya. Bagi saya pula jamuan makan. Betul tu. Saya pun setuju. Bye bye. Sekarang saya bersama Cikgu Pusairi. Cikgu rasa sambutan Hari Raya ini macam mana? Cikgu rasa sambutan raya tahun ni meriah dia. Lain macam tu. Macam-macam ada, makanan ada macam bagi duit raya bagai. Cikgu tak tahu nak cakapnya tapi seronok lah. Okey. Terima kasih. Sama. Memang jelas sambutan Hari Raya ini bukan sahaja meriah tapi juga berjaya eratkan hubungan antara semua warga sekolah. Saya Rania Jana, TV PSS Anjung Medan, melaporkan dari SK Setia Alam. Channel hebat, SK hebat. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Selamat Hari Raya.